Pandai lah. Ada tag merah kan, tag merah. Ha? Okey geng, selamat pagi dan selamat berhujung minggu. So bersama saya Aizat Project. So hari ni saya ada trip dekat kolam 1+1, kolam Broga. Saya first time lagi geng sampai kolam ni. Ni sebab kawan saya recommend kat saya untuk saya try. Saya dapat tahu yang katanya hari ni ada 3 orang je player kat dalam kolam. Saya hari ni bertiga. So nanti ada lagi dalam 2 orang, 3 orang akan on the way. So kita tengok macam mana hasil kat dalam lagi. Semoga ada hasil yang padu-padu lah. So kita jumpa kat dalam. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye bye. Udang beli dekat Rompri lah. Sini. 4 hours. 4 jam? 4 jam. Berapa? 110. Itu 10 deposit ke apa? Ya. Okay geng, so ni information untuk kolam. Tak tahu korang nampak ke tak, macam gelap kan. Ni information untuk kolam lah. Harap korang nampak lah sebab backlight bukan air masin saja. Sini ada kolam udang juga. Ni package untuk kolam udang lah. Alright, package untuk kolam udang. Ni package air masin. Yes my boy. Spesies jenahak, kaci, kerapu, siakap, senangin. Mantap. Weh, saya juga udang ni. Udang. Aduh, ada. Buang dia. Pak dia. Oh, ada geng. Siapa geng dia? Pak dia. Pak dia. Okey geng, kita dah masuk kolam. So kita pergi spot. Oh, sini nice lah tempat dia. Kolam dia tak besar sangat, tapi nice lah. Dia punya setup tu nampak menarik sikit lah. Macam sebelah sini saya nampak macam tak panas sangat. So chill lah kat sini. So kalau kata nak lambung jauh-jauh tu tak boleh lah. Sebab kolam lebar dia pun lebih kurang dalam 70 kaki lah saya tengok. 70 meter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya. Yeah. Saya ke baru naik. Naik Kami dah naik ke yang mana? Dia mondok 6 katanya. Oh, tengok. Masuk pun tu balik. Aku tak tahu lah ini jadi apa lah. Okay gang, so kita dah sampai ke kolam, setup semua dah cun, insyaAllah. So kita tengok hasil macam mana. So kita mulakan dengan first cast of the day gang. Try tengok pam ada barang ke tak.
Ha? Tengok dia makan. Pandai lah. Ada tag merah yang tag merah. Ha? Bisa. Lain lah hijau dia. Lain lah. Lain lah. Lain betul lah. Tak boleh jadi. Saya dah main kat situ tak ada tadi. Yang kedua. Ini satu aku punya lah, geng. Kau pergi tu motor tu belakang. Macam mana? Tak. Barang. Ya, ada barang. Ha. Ya. Oh. Uish. Dia ni dalam diam ah. Dalam jadi lah hijau dia. Hijau dia jadi tu. Dia tukar je SP tu jadi tu. Alamak, atuk sudah ada. Saya belum ada. Kena suria di mulut lah. Aik. Dan kita saya spender, keluar, baju semua ada. Tak ada, nanti kalau masa kat terus belakang, kau bagi dia jaga boot. Oh, woi. Mana boleh? Berani cakap. Mana boleh cakap macam tu, ingat apa? Kita tak pandai ke? Ingat kita baca. Oh, dah ada plan nak suruh timbang ikan. Aduh. Dia kena ukur. Asal kau makan? Asal ada. Dia kena ukur lah, beli ukur tu. Ui, dia lah kat. Dia yang lekat lah. Oh, kena call Vini dulu ah. Pelepasan ikan pada pukul 2. Dapat tahu tadi katanya 20 ekor siakap. Weh, laju mak dia kat situ. Dia dah lepas ke? Dia lepas. Ikan dah pulang. Ha?
Dengan aku ke? Ada. Woi. Woi, lain macam menekan. Kerapu ke? Kapu. Oh, gila. Dia collect semua spesies lah. Walaupun tak Memang hari jadi lah. ada penunggu. Hari jadi lah. Nampak uish. Macam tu pun boleh makan lah. Andai ada. Betul. Minta. Oh. Minta dapat ada. tengok dia. Oi, kenapa ni? Ha? Kenapa ni? Tengok. Betul tak? Oi MJ. Minta dapat ada. Minta dapat. Aduh. Minta dapat geng, order geng. Tip sini kena order. Kena order. Tadi pun dia order. Kena order geng. Tak order tak ada datang order. Ayo ah. Siakap, kaci, senangin, kerapu, spesies lagi belum? Ya, belum. Tadi beli 5 ekor udang, 5 makan. Pandai. Hey! Dalam diam oh, ingat tadi dah balik lah. Oi, gila 8 cm lah. 8 cm ah. Tak apa sih Boleh mambau. Aduh, boleh mambau. Tu slide bro kan. Sudah tinggal aku dah hidup. Okay geng. So ini geng, SP daripada Strike Bro geng. Black Magic guys. Black Magic. Nampak daripada East, founder untuk SWS Angler. Terbaik lah. Aduh geng. Strike Bro mantap Cun. Runcung. Black Mamba sini. Black Mamba dia. Tadi ada. Baik. Jangan lupa lah Black Mamba ni. Oh, yang terakhir dia roket ikan tu. Black Mamba jadi geng Geng, korang datang sini kan, dekat kolam Broga ni korang main Black Mamba geng. Tengok, pak dia pun naik Black Mamba. Akan dalam. Bukan kaleng-kaleng. Yeah. Good skill. Mana? Which one? This one lah. Tengah musim. Okay gang, so hari ni hasil memang padu lah kat sini. Hasil tak padu tapi ketukan dia kat sini jahat-jahat lah So kita buat last cast of the day. Last cast. Dia collect spesies lah hari ni. Oi, macam lah dia. Betul lah hari ni. Ni kalau pergi Pajang dah 20 ekor ada ni. Kalau banyak dah jauh ah. Dah 20 ekor. Kalau ya. Okay geng, so ini hasil kita untuk hari ni di kolam pancing air masin Broga. Mantap Ini spesies-spesies yang ada kat sini. Okay, buat masa sekarang yang tak ada GT
dengan merah dan bawal. Lain semua ada. 5 spesies ada kat sini. So ini hasil kita untuk hari ni. Mantap. So nanti kita jumpa dekat next video. Mantap geng. Mantap geng.